Hai semua, hari ni kita nak kupas sikit dua perkataan yang kita selalu dengar tapi kadang-kadang kita pun tak berapa pasti apa bezanya, iaitu invensi dan inovasi. Okey, jom kita mula dengan satu soalan yang mudah. Cuba anda tengok telefon pintar di tangan anda sekarang. Anda rasa ia satu invensi atau satu inovasi? Untuk jawab soalan tu, kita kena faham dulu apa sebenarnya maksud invensi ni. Senang cerita, invensi ni adalah bila kita cipta sesuatu yang betul-betul baru, sesuatu yang tak pernah pun wujud sebelum ni. Ia selalunya datang daripada hasil eksperimen, pemerhatian atau kajian. Macam satu percikan idea pertama yang memulakan segalanya. Dan ada satu benda yang menarik tentang definisi invensi ni, dikatakan sesuatu produk tu dah tak boleh dipanggil invensi kalau umurnya dah lebih 10 tahun dan dah ramai sangat orang guna. Kiranya ia dah jadi benda biasa, bukan lagi sesuatu yang baru. Contoh paling klasik, tentulah radio ciptaan Guglielmo Marconi sekitar tahun 1901. Itu adalah invensi tulen. Sebab sebelum tu memang tak ada langsung cara untuk hantar bunyi tanpa wire macam tu. Ia betul-betul sesuatu yang baru. Okey, kita dah faham pasal invensi. Sekarang, jom kita tengok pula pasangannya, inovasi. Inilah yang berlaku selepas sesuatu invensi itu wujud. Jadi, poin utama kat sini ialah inovasi bukan pasal cipta benda baru dari kosong, tapi ia pasal ambil benda yang dah ada dan jadikan ia lebih baik, mungkin lebih jimat, lebih bertenaga, lebih mesra pengguna, sama ada dari segi fungsi ataupun reka bentuknya. Dan kalau kita nak tengok contoh inovasi yang paling jelas, kita tak perlu pergi jauh. Kita patah balik je pada cerita radio tadi. Ingat tak boombox? Itu contoh inovasi yang hebat. Asasnya masih radio kan? Tapi ia dah diubah suai. Sekarang ia mudah alih, boleh bawa ke mana-mana dan siap ada bunyi stereo lagi. Kan dah jauh lebih baik daripada radio asal yang besar dan statik tu. Jadi, nampak tak bezanya di sini? Invensi ialah radio tahun 1901 tu satu cara yang benar-benar baharu untuk hantar bunyi. Manakala inovasi pula ialah radio internet yang kita ada sekarang. Satu penambahbaikan besar pada cara kita mengakses radio. Dan perjalanan inovasi tu tak berhenti setakat di situ je. Dari boombox yang boleh dibawa, ia terus berevolusi sampailah radio tu disepadukan dengan internet. Dan sekarang, ia ada dalam poket kita, dalam telefon pintar kita. Kita boleh dengar stesen radio dari seluruh dunia. Okey, jadi kenapa semua ni penting? Kenapa kita kena ambil tahu beza invensi dan inovasi ni, terutamanya dalam bidang reka bentuk dan teknologi? Sebabnya, ia berkait rapat dengan cara kita selesaikan masalah. Dalam dunia teknologi, kita sentiasa gunakan pengetahuan dan kemahiran kita untuk cari jalan macam mana nak buat sesuatu produk tu berfungsi dengan lebih baik, lebih efisien dan mestilah dengan kos yang berpatutan. Dan dari sudut komersial pula, inilah dia kuncinya. Inovasilah yang memacu persaingan. Syarikat-syarikat berlumba-lumba untuk jadi lebih kreatif, untuk selesaikan masalah pengguna dan untuk terus tambah baik produk mereka supaya nampak lebih menonjol dalam pasaran. Ini membawa kita kembali kepada telefon pintar anda. Kalau kita tengok kitaran invensi dan inovasi yang tak pernah berhenti ni, cuba bayangkan. Agak-agak dalam 20 tahun lagi, inovasi apa yang akan muncul sampai buat telefon pintar canggih yang kita pegang hari ni nampak macam barang purba. Fikir-fikirkan.